Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ada buat satu menu sihat untuk anak-anak ayam yang berusia sebulan lebih. Menu ni kita buat sebab ada seekor anak ayam tu yang dah tak berapa sihat. Jadi kita jumpa Atok Farm. Jadi Atok Farm telah bagi cadangan untuk masukkan bawang dalam menu, dedak. Cuma kita tambahkan carrot lah, lobak merah sebagai satu lagi makanan tambahan ataupun suplemen lah. Makanan dedak asas, kemudian kita campurkan dengan bawang dan juga lobak merah. Kita gaul-gaulkan sekata dan pastikan lobak merah dan juga bawang tu kita potong halus-halus lah, sebab baby ayam ni kecil lagi. So kita pun hantar dedak yang dah siap ni ke dalam reban ayam. Jadi alhamdulillah lah, eksperimen pertama kami untuk menjaga anak-anak ayam di kebun Matok Lestari supaya sihat. So kita lihat anak-anak ayam mula makan. Mula-mula kita rasa macam dia orang tak biasa lah. Tapi bila kita bagi makan ni, kita tengok ayam-ayam ni memang suka dedak dan juga bawang dengan carrot. Rakaman ni sebenarnya makanan tu dah habis lah. Waktu rakam ni buat memang